Jadi untuk soalan nombor 1, dia kata Persatuan Automotif Malaysia MAA melaporkan bahawa jumlah kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2015 ialah 75,376 buah, manakala jumlah kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2017 ialah 61,956. Hitung indeks bilangan kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015. Jadi untuk soalan ini kamu kena ambil jumlah kenderaan pada tahun 2017, iaitu 61,956 bahagi dengan jumlah kenderaan pada tahun 2015, iaitu 75,376 dan darab 100, iaitu berapa? Iaitu 61,956 bahagi 75,376 dan darab 100. Kamu akan dapat 82,195. Tapi kalau cikgu nak bundarkan pada dua tempat perpuluhan, cikgu kata 82.20. Ada nak tanya apa-apa tentang soalan 1? Okey, jadi untuk nombor 2, burrata perbelanjaan bulanan isi rumah di Malaysia pada tahun 2014 ialah 3,578. Pada tahun 2017, purata perbelanjaan bulanan isi rumah ialah 4,033. Cari indeks purata perbelanjaan bulanan isi rumah pada tahun 2017 berasaskan tahun 2014. Jadi pada tahun 2017 ialah RM 4033. Pada tahun 2014 ialah RM 3578. Dan kita darab saja dengan 100. Kita dapat apa? Jadi 4033 bahagi 3578 darab 100, kita akan dapat 112.72. Okey, jadi itu dua soalan indeks yang paling basic lah. Okey. Mari tengok kumpulan nombor 3. Dia kata jumlah pengeluaran buah sawit di Malaysia pada tahun 2013 adalah sebanyak 722,000. 720,440,105 tan metrik. Diberi indeks jumlah pengeluaran buah sawit pada tahun 2016 berasaskan tahun 2013 ialah 90.23. Cari jumlah pengeluaran buah sawit pada tahun 2016. Jadi yang kita ada 2013, yang 16 tak tahu. Jadi yang ini kita tulis sebagai indeks P 2016. Okey. Dan indeks 2013 ataupun nilai pada 2017 ialah 720,440,000 dan 105 tan. Dan kita menggunakan formula yang sama, darab 100, tapi kita tahu indeks dia pula kali ini, iaitu 90.23. Jadi untuk cari nilai pengeluaran pada 2016, kita pindah sajalah yang lain-lain tu. 90.23 darab dengan nilai ini 720,440 dan 105 per dengan 100. Iaitu 650 juta.
1053 dan 106.7. Okey, dan soalan keempat, jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi sejenis air minuman. Okey, pada tahun 2013 150. Okey, jadi yang ini yang cikgu beri contoh tadi tu penting sangat. Okey, walaupun dia beritahu kita tak tulis jawab tahun 2011, tapi kita tulis 2011. Dia tulis 2013, kita tulis 2019, dan kita ada juga, okey, dia ada 3 tahun je. Okey, jadi maklumat kolom pertama tu dia kata tahun 2013 dan 211 tu sebagai 100. Nampak tak? Dia tulis, dia suruh tulis 100 sini. Pada 2013 itu kita tulis sebagai 150. Dan kemudian pada tahun 2019 berdasarkan 2011 ialah 225. Dan kemudian pada kolom terakhir 2019, 2013 sebagai 100. Yang ini kita letak sini sebagai 100, ini letak sebagai P. So dia tanya apakah nilai P. Jadi sebelum cikgu terangkan bagaimana nak buat soalan ni, okey, jadi pada tahun 2011 harga asas, kemudian naik 50%. Kemudian daripada sini naik ke sini bukan naik 75%, okey, jadi sebab naik 75 poin tu betul, tapi bukan 75%. 100 pada 225 memang naik 125. Kalau asalnya tu 100 memang naik ikut keadaan yang berlaku lah. Jadi sekarang ni bila dia nak suruh bandingkan 2019 dengan 2017. Jadi ini semua nilai-nilai ni walaupun bukan RM, tapi kamu boleh anggapkan seolah-olah pada tahun 2011 harganya ialah RM100, pada tahun 2013 harganya RM150, dan pada tahun 2019 harganya RM225. Jadi untuk kamu tahu nilai 2019 berdasarkan 2013, kamu ambil indeks saja. Jadi kita kata 225/150 darab 100. Itulah nilai P. Jadi 225 bahagi 150 darab 100. Iaitu 150. Okey, kalau kamu nampak dia kenaikan 150 kepada 225 ialah 75 poin. Tapi 75 poin itu ialah kenaikan sebanyak 50%. Kalau kamu nak tahu 50% tu, kamu tolak dapat 75, 75 bahagi dengan 150 darab 100, itulah kenaikan dia. Okay, kejap lagi cikgu terangkan sekali lagi dengan lebih detail lah. Tapi kita tengok dulu nombor 5, iaitu dia kata indeks pengeluaran perindustrian pembuatan gula pada tahun 2011 dan 2012 berasaskan tahun 2010. Okey, kita ada 2010 asas dia. Dan kemudian kita ada 2011 dan 2012. 2011 dan 2012. Jadi nilai-nilai asas mesti letakkan sebagai 100. Dan berasaskan tahun 2010 masing-masing ialah 101, ialah sini 101.4 dan 95.8. 95.8. Jadi kata hitung indeks pengeluaran perindustrian pembuatan gula pada tahun 2012 berasaskan 2011. Sekali lagi soalan nombor 4 dengan nombor 5 ni makna yang sama. Dia bagi dalam bentuk indeks. Dia tak bagi tahu dalam bentuk harga macam ni. Dia bagi dalam bentuk indeks saja. Okey? Jadi, walaupun dia beri dalam bentuk indeks, kamu boleh gunakan seolah-olahnya ini ialah
RM100, RM101.4 dan RM95.8. Jadi untuk tahu indeks 2012 berasaskan 2011, kamu ambil saja nilai indeks 2012 bahagi dengan indeks 2011 darab 100, iaitu bagi 101.4 darab 100. Kita akan dapat, salah pula, 95.8 bagi 101.4 darab 100, iaitu 94.47. Jadi sebab apa? Daripada 101 jadi 95 tu maknanya dia berkurang kan. Kalau berkurang lebih kurang pada 100, maknanya dia berkurang kan. Okay? Alright. Okay, tengok latih diri 10.2. Soalan nombor 1. Itu dia kata, jadual menunjukkan indeks harga bagi keperluan dapur pada tahun 2015 dan tahun 2020 berasaskan 2011. Asas dia 2010. Letakkan di bawah 2010 tu 100. Maknanya itulah asas. 2015 dah jadi 125. 2020 dah jadi 140. Dari 100 jadi 125, jadi 140. Jadi dikata cari indeks harga bagi keperluan dapur tersebut pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015. Jadi ini sama macam 10.1 tadi. Iaitu kita tak perlu tahu harga dia. Indeks ni dah, kita boleh bayangkan indeks ni sebagai harga pada tahun-tahun tersebut. Jadi untuk tahun 2020 berasaskan 2015, kita ambil indeks 2020 bahagi dengan indeks 2015 darab 100. Iaitu 112. 112 ni menunjukkan apa? Daripada 2015 kepada 2020, dia naik sebanyak 12%. Okay? Kenaikan tu mungkin 15 poin, tapi sebab 15 tu bukan asalnya 100, jadi bukan naik 15%. Kenaikan dia tu 12% saja. Iaitu kalau kamu nak kira balik menggunakan konsep peratus, kamu tolak, kamu dapat 15 per 125, dan darab 100 kamu akan dapati kenaikan dia tu 12%. Tu cara budak yang tingkatan 1 kira kan. Seterusnya, untuk soalan nombor 2, bayaran premium insurans bagi satu syarikat pada tahun 2016 meningkat sebanyak 5% berbanding 2011. Pada tahun 2018, bayaran premium tersebut meningkat sekali lagi sebanyak 10% berbanding 2011. Cari indeks bayaran premium insurans pada tahun 2018 berbanding tahun 2016. Jadi untuk pengetahuan kamu, benda ni benda yang sama. Nombor 2 dan nombor 1 ni sama, cuma cara dia menyatakan fakta tu saja. Okey ya, kita ada berapa tahun? 2011 tahun asas jadi 100. Dan pada 2016, okey, dia kata apa? Meningkat sebanyak 5% berbanding 2011. Meningkat 5% daripada 100, dia akan jadi tambah 5%, dia akan jadi 105. Tapi kamu kena ingat, kalau nombor ni 100 tambah 5% jadi 105. Tapi kalau nombor ni bukan 100, dia tak jadi. Kamu tak boleh campur je, ada pengiraan dia. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kalau nombor di sini memang 100,
naik 5%, di sini akan jadi 105. Kalau naik 10% jadi 10110. Tetapi kalau nombor di sini bukan, tapi nanti kita akan jumpa lah dan cikgu beritahu sekali lagi. Okey, kamu akan dapati nombor tu cara pengiraan dia lain sikit. Tapi untuk sementara waktu ni, dia bercakap, dia membandingkan yang harga yang asal tu adalah 100%. Jadi kalau naik 5%, jadi 105. Okey. Jadi dikata pada tahun 2018 bayaran premium tersebut meningkat sekali lagi sebanyak 10% berbanding 2011. Sebab dibandingkan dari 2018, yang dia kata bandingan tu ialah dari sini ke sini. Banyak 10%. Kalau banyak 10% daripada sini, sebab ni asas dia, ni akan jadi 110. Sini ke sini naik 5%. Kalau asas 100, senang je, campur je. Okey, kalau dia kata turun, tolak je. Okey? Kemudian, jadi kita dapatlah indeks-indeks dia. Jadi untuk mencari indeks 2018 berdasarkan 2016, ambil nombor-nombor ni saja, itu 110/105 darab 100. Iaitu 104.76. Ini dia. Ini yang maksud cikgu. Kamu rasa yang tadi yang cikgu kata exception tu kalau 2016 105 kepada 2018 110, kamu rasa naik 5% ke? Tidak. Bukan naik 5%, naik 4.76%. Sebab di sini bukan 100, sini bukan 100. Jadi tak boleh main-main kira-kira macam biasa simple je. Tak. Ni bukan simple pemikiran. Untuk tahu berapa peratus naik, tolak dulu 110 tolak 105, nanti bahagi 105 darab 100. Kamu akan dapat 4.76. Okey, tapi kalau kita ambil nombor ni, bahagi nombor ni darab 100, kita dapat 104.76. Kenaikan dia tu 4.76. Jadi kamu boleh faham kod mana-mana lah. Okey, latihan intensif 10.1. Nombor 1. Pada bulan Januari 2017, purata suhu di bandar P ialah 25.3 Celsius. Manakala purata suhu pada bulan Februari ialah 27.4 darjah Celsius. Cari indeks purata suhu pada bulan Februari dengan mengambil bulan Januari sebagai masa asas dan tafsirkan nombor indeks yang diperoleh. Dia kata cari indeks purata suhu pada bulan Februari. Okey, jadi dengan mengambil bulan Januari sebagai bulan asas, masa asas. Jadi kita ambil bulan Februari dululah. Jadi iaitu 25.3. Oh, salah. Okey, bulan Februari punya ialah 27.4. Bulan Januari ialah 25.3. Dan darab 100. 4 bahagi 25.3 darab 100, kita dapat 10. Silap. Okey, iaitu 108.3. Okay, kalau ada macam tengok ada masalah ke apa-apa, boleh terus tanya. Okay. Nombor 2, diberi indeks harga bagi sejenis item pada tahun 2016 berasaskan tahun 2015 ialah 130.
Dan indeks harga pada tahun 2016 berasaskan tahun 2012 ialah 120. Cari indeks harga item tersebut pada tahun 2015 berasaskan tahun 2012 dan tafsirkan. Oh, yang ni tafsiran dia cakap tak bagi. Tafsiran dia ialah kenaikan sebanyak 8.3%. Itu maksud dia. Okey? Alright. Tafsiran itu maksudnya apa yang kamu faham. Kalau untuk menjawab soalan ni, kalau kamu ada buat latihan dengan cikgu sekolah kamu, patutnya kamu kena tulislah bahawa kenaikan suhu purata dari Januari pada Februari sebanyak 8.3%. Okey, jadi untuk nombor 2, dia lebih complicated. Okay, kalau kamu nak suruh cikgu ajar terus, cikgu pun tak tahu. Cikgu kena catatkan nota-nota dulu. Okey. Apa notanya? Kita ada tahun 2016, 2015 dan 2012. Jadi, cikgu letakkan semua tahun yang ada dulu. Ikut aturan dia. Okey. Yang pertama, dia kata 2016 berasaskan 2015 ialah 130. Jadi kalau 2016 berasas 2015, tahun asas tu ialah 100. Okey. Kemudian maklumat kedua, indeks harga pada tahun 2016 berasaskan tahun 2012 ialah 120. Okey, jadi sebab ada dua maklumat dan tahun asas yang diberikan itu tahun yang berlainan, kamu tak boleh tulis sekaligus. Tak boleh ada satu tempat ataupun ada dua tempat ada 100 pada satu ketika yang sama. Okey, jadi maklumat kedua 2016 berasaskan 2012. Jadi di sini kena tulis 100, yang sini 120. Macam tu. Okey, tak boleh pada satu baris ada dua tahun asas yang sama. Jadi kalau tahun asas tu berlainan, kamu kena letak pada baris yang berlainan. Jadi dia kata cari indeks harga pada tahun 2015 berasaskan. Jadi tahun 2015 berasaskan 2015 adalah nilai di sini. Itu nilai yang cikgu letak. Nilai P ni adalah 2015 berasaskan 2012. Jadi macam nak cari dia? Bila ada maklumat macam ni, kamu boleh gunakan 4 ni. Kamu boleh kata P per 100 sama dengan 120 per 130. Okey, kenapa cikgu terbalikkan? Sebab cikgu suka algebra duduk atas. Kalau algebra duduk atas, yang bawah ni darab pergi ke sini. Kita dapat nilai P, iaitu 120 per 130 darab 100. Iaitu 92.31. Okey, apa maksudnya? Kenapa? Okey, kamu terkeluar ya? Narisa dapat balik? Okey, jadi yang di sini 92.31 tu kamu dapat follow tadi? Okey. Jadi apa tafsiran dia? Bila sini ialah 92.31, maksudnya daripada tahun 2012 kepada tahun 2015 dia turun. Kemudian daripada 2015 kepada 2016 dia naik balik. Itu tafsiran dia. Jika nombor kemudian turun atau naik, itulah maksud dia. Okey. Dan tengok soalan nombor 3. Okey, nombor 3 ni agak famous dengan exam. Cara macam ni tanya. Okey, jadi bagaimana cari nilai X? Sebab dia dah bagi indeks. Tengok indeks dulu. Indeks yang 80 tu lah 2019
berasaskan 2015. Jadi kamu kena ambil harga 2019 bahagi dengan harga 2015 darab 100 dan sama dengan 80. Jadi untuk algebra dari bawah, algebra ni kena pindah dulu. Kalau kamu nak darab kemudian 80 tu pindah sini. Jadi 0.4 darab 100 bahagi 80, itulah nilai X. Jadi berapa nilai X? 0.4 darab 100 bahagi 80. Jadi nilai X ialah 0.5. Jadi nilai X tu lebih tinggi daripada yang itulah. Okey, RM per kg tu dia masa 2015 tu lebih mahal. 50 sen 1 kg ataupun 0.5 ringgit. Okey, untuk Y begitu juga. Y per 2 darab 100 sama dengan 140. Jadi kalau algebra di atas ni lebih senang lah. Di Y dah 140 darab 2 bahagi 100. Kalau ada kemusykilan, terus boleh tanya cikgu. Darab 2 bahagi 100 iaitu 2.8. Dan untuk nilai Z tu indeks dia. Jadi ini adalah 1.00 bahagi dengan 0.8 darab 100 sama dengan nilai Z. Jadi Z berapa? 1 bahagi 0.8 darab 100 iaitu 125. Okey, ada pertanyaan? Okey, soalan nombor 4. Jadual di bawah menunjukkan harga runcit seekor ayam pada bulan Januari bagi tahun 2015 hingga 2018. Okey, jadi dengan mengambil 2015 sebagai tahun asas, cari nilai P, Q, R dan S. Okey, jadi pertamanya nilai P adalah 100% kerana dia tahun asas. Dan kemudian untuk tahu nilai Q, kena kira lah, iaitu harga 2016 iaitu 7.65 bahagi dengan harga 2015 itu 5.8 darab 100. Tujuh 65 bahagi 5.8 darab 100 ialah 131.896, maknanya 131.9. 131.9 kalau untuk dua titik perpuluhan. Kalau untuk nilai R, kita ambil pada tahun 2017 7.8, tahun asas 5.8 darab 100 7.8 bahagi 5.8 darab 100 iaitu 134.48. Untuk nilai S 7.3, tahun asas tahun 5.8 darab 100.
125.68. Okey. Itu untuk soalan nombor 4. Untuk soalan nombor 5, jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi sejenis makanan pada tahun 2015 dan 2018 berasaskan tahun 2010. Okey. Jadi tahun asas 2010 100%. Letak dulu 100. Tahun 2015 nilainya adalah 110. 2018 nilainya adalah 118. Cari indeks harga bagi makanan itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2015. Okey. Jadi seperti biasa, ini kamu anggapkan sahaja harganya. RM100 pada tahun 2010, pada tahun 2015 RM110, dan pada tahun 2018 RM118. Jika kamu nak indeks 2018 berasaskan tahun 2015, ialah 118 bahagi 110 darab 100. Iaitu 107.27. Okey. Lepas tu satu lagi, kami ingin ingat bahawa nombor-nombor ni semua kamu kena bagikan kepada sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Yang ini sebab 90, cikgu tak nak tulis, tak apalah. Okey, tapi kalau 93, cikgu nak tulis 9 saja, kemungkinan cikgu kamu akan potong markah. Okey.